What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. Episod kali ini khusus kepada ibu tunggal. Bagaimana cara-cara korang nak memohon bantuan khas ibu tunggal sebanyak RM300. Tapi sebelum tu, bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please subscribe channel aku dan jangan lupa share dan like video ini. Sebelum itu, aku nak make sure pastikan korang faham ibu tunggal yang dimaksudkan adalah perempuan yang menjadi ketua isi rumah. Maksudnya, dari segi taraf perkahwinan, dia seorang balu ataupun bercerai ataupun berpisah tetap dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama. Yang kedua, mempunyai suami tetapi suaminya tidak sihat dan tidak boleh bekerja dan tidak berkemampuan untuk bekerja dan mempunyai anak yang masih belum berkahwin dalam isi rumah yang sama. Yang ketiga, tidak pernah berkahwin tetapi mempunyai anak angkat ataupun anak tidak saf taraf. So, itu merupakan ciri-ciri ibu tunggal yang dimaksudkan di dalam bantuan khas yang diberikan oleh kerajaan. Bantuan khas ibu tunggal iaitu BKIT untuk short form dia. Bantuan khas ini disediakan oleh kerajaan secara one-off kepada ibu tunggal yang layak. So, bantuan ini adalah melalui pengkalan data daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga Negara dan Jabatan Pembangunan Wanita. Bagi ibu tunggal yang tidak menerima bantuan daripada JKM sebelum ini, korang boleh memohon. Dan sebentar lagi, aku akan tunjukkan bagaimana cara hendak korang mohon nanti. Untuk peringatan, korang boleh buat permohonan selewat-lewatnya pada 31 Oktober 2020. Siapakah layak untuk bantuan khas ni? Yang pertama, penerima merupakan warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia. Yang kedua, wanita yang menjadi ketua isi rumah seperti ciri-ciri definisi yang aku jelaskan tadi. Yang ketiga, pendapatan isi rumah adalah di bawah pendapatan garis kemiskinan PJK semasa iaitu RM960 atau per kapita RM244. Pembayaran bantuan ini akan dikreditkan kepada akaun bank pemohon yang layak dan akaun bank mestilah aktif. Untuk pengetahuan korang, permohonan rayuan akan dimaklumkan di portal rasmi Jabatan Pembangunan Wanita. Bayaran ini akan mula pada bulan Julai sehingga November 2020. Bagi korang yang tidak ada internet, bagaimana pula permohonan secara manual? Korang boleh buat permohonan direct terus ke Pejabat Pembangunan Wanita negeri masing-masing. Atau bagi korang pemohon di Sabah, korang boleh pergi ke Pejabat Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am di negeri Sabah ataupun di Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Ataupun di negeri Sarawak, korang boleh pergi ke Pejabat JKM Sarawak ataupun Jabatan Wanita dan Keluarga. So, apakah dokumen yang korang perlu attachkan sekorang nak buat permohonan ataupun rayuan? Yang pertama, salinan MyKad. Yang kedua, salinan penyata akaun tahun semasa. Yang ketiga, salinan sijil kahwin ataupun sijil cerai ataupun sijil kematian. Yang keempat, salinan sijil kelahiran anak yang belum berkahwin, MyKid dia ataupun MyKad dia ataupun sijil pengangkatan iaitu anak angkat daripada JPN. Dan yang kelima, salinan slip gaji terkini ataupun pengesahan pendapatan, contohnya pengesahan daripada ketua kampung ataupun penghulu ataupun daripada majikan. Bagi dokumen sokongan pula, yang pertama, surat akuan daripada doktor jika berkenaan dengan isu yang aku maklumkan tadi. Jika kategori ibu tunggal mempunyai suami tetapi tidak mampu bekerja. Dan yang kedua adalah surat akuan sumpah sekiranya dalam proses perceraian. So, bagaimana korang nak buat permohonan baharu di website yang disediakan oleh Jabatan Pembangunan Wanita? Selepas korang dah masuk ke website yang aku maklumkan tadi, lepas tu kau pilih negeri-negeri yang mana yang korang rasa berhampiran dengan tempat korang. Bukan rasa memang tempat korang Tapi sebelum tu, korang kena pastikan korang sudah ada email Google korang, okey, ataupun email Gmail korang, okey. Nak make sure korang boleh continue untuk mengisi borang permohonan ini. Korang akan nampak interface ni jadi. Korang akan sign in korang punya Gmail. So, selepas je korang dah register korang punya account Gmail korang, maka korang boleh access pergi ke borang permohonan tersebut. Pampanglah keluar borang permohonan bantuan khas ibu tunggal. Kat sini kau tengok kategori pemohon berdasarkan pelan tindakan permekasaan ibu tunggal. Okey, WKM mengambil kira ibu tunggal berdasarkan definisi berikut. Definisi ni yang telah aku explainkan tadi, yang mana korang perlu tahu diri korang sebagai ibu tunggal. Adakah ketiga-tiga definisi ni? Macam mana? Yang pertama, taraf perkahwinan balu atau bercerai, berpisah tetap dan mempunyai anak belum berkahwin dalam isi rumah yang sama. Ataupun kedua, mempunyai suami tetapi suaminya tidak boleh bekerja ataupun tak boleh berkemampuan untuk bekerja.
atas sebab faktor orang kata badan yang tidak mampu, okey, dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama. Okey, yang ketiga, tidak pernah berkahwin tetapi mempunyai anak, iaitu anak angkat ke ataupun anak tidak saf taraf. Contoh macam aku pilih satu, okey, aku tunjuk contoh, and then aku letak Zubaidah Saad, and then aku letak nombor IC kad pengenalan aku, okey, yang mana kau perlu letak dekat your answer ni. Contoh 811-52-12-5492 contoh. Okey, nama bank apa yang kau nak kreditkan kau punya bayaran one off ni. So kau letak nombor account korang, lepas tu kau bangsa apa, Melayu, and then agama apa, Islam, lepas tu alamat tetap, and then pekerjaan korang ni bekerja ataupun tidak bekerja. Jika bekerja, sila nyatakan. And then pejabat PPWN, maksudnya pejabat penggunaan wanita korang negeri yang paling dekat dengan tempat tinggal korang dan kawasan parlimen dia. And then don, lepas tu nombor telefon rumah, nombor telefon bimbit, lepas tu email korang tadi. Lepas tu korang ni ibu tunggal golongan OKU ke? So tidak. Pernah mendaftar IKASih ke? Okey, tidak. Okey, kita tengok pada maklumat waris. Siapa kau nak letak? Adik ke, kakak ke, abang ke? Adik nama Aminah. Hubungan dengan waris, okey, adik. Lepas tu kau letak nombor telefon, and then kau letak maklumat tanggungan pula. Okey, maklumat tanggungan ni anak korang lah. Bilangan anak ada berapa? Contoh macam aku 1. Contoh 1. Okey, nama berserta nombor kad pengenalan. Okey, maksudnya kau letak nama anak kau, lepas tu kau berserta nombor kad pengenalan. And then maklumat diterima. Okey, jabatan kebajikan yang korang pernah terima. Okey, kalau kat sini ditulis bantuan yang diterima. Pernahkah anda menerima sebarang bantuan kebajikan daripada mana-mana agensi atau wanita? Kalau korang ada pernah terima bantuan, korang klik. Kalau tak ada, kau tak klik. Okay, so bagi korang yang contoh ada satu kau letak kat situ Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay, contohlah aku letak ya. So dekat rumah tu aku letak ya. Maksudnya dia ada bagi bantuan dari segi sewa rumah ke. Okay, macam pendidikan anak ada ya. Okay, barangan dapur kalau kau nak letak tak ada, tidak lah. Okay, macam elektrik tidak. So macam pakaian, tidak. Itu bergantung kepada kau punya orang kata detail informasi lah. Okay, yang perlu kau isi kat. So jumlah bantuan yang diterima adalah sebanyak 600. Kita klik next. Kalau kau tengok sini, salinan JPW Laporan B2. Okay, syarat asas kelayakan. Okay, yang pertama kita tengok penerima merupakan warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia. Okay, yang kedua, menjadi ketua isi rumah seperti tafsiran yang ditetapkan. Yang ketiga, pendapatan isi rumah adalah pendapatan garis kemiskinan PGK semasa 1960 ataupun per kapita. Make sure kau kena tick keseluruhan syarat-syarat ni. Okay, kalau tak tick, nanti tak boleh mengesahkan korang ni antara orang kata mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Okay, make sure kau tick semua. Lepas tu, borang dan bantuan khas ibu tunggal laporan B1 yang mana tadi aku tunjukkan di sebelah. Okay, yang tadi kita isi, kau kena klik kat situ. Maksudnya kau telah buat. Yang bahagian B, satu salinan dokumen sokongan kod. Kau dah ada ke belum? Okay, kalau dah ada, kau klik kat sini. Lepas tu, salinan penyataan masa ada ke tak? Ada. Okay, salinan sijil kahwin ada berkaitan. Salinan sijil anak kalau kahwin, my kid dan sebagainya ada. Kau klik. Slip gaji terkini jika berkenaan ada. Pengesahan pendapatan atau lain-lain dokumen sokongan yang seperti aku cakap tadi ada. Surat akuan doktor untuk pengesahan ada. So surat akuan sumpah ada jika bercerai. Bila dah ada kau tick ni semua, lepas tu kau muatkan semua dokumen sokongan yang mana aku maklumkan tadi, and then attach, kau add file kat sini. So macam mana caranya kalau kau nak attach file-file korang ni masuk dalam komputer korang ataupun masuk dalam handphone korang? Aku ada tunjukkan video yang kau boleh klik kat atas sini bagaimana cara untuk korang ambil gambar seolah-olah korang scan gambar tersebut. Contoh kau pilih dokumen-dokumen apa yang kau telah savekan kat dalam kat situ, and then kau klik upload. Okay, so kau klik upload and then kau klik submit. So, begitulah perkongsian aku sedikit sebanyak memberi info dan maklumat segala apa yang korang boleh buat melalui video ini. Dan jika korang ada pertanyaan, korang boleh komen di komen di bawah. Dan jangan lupa share dan like video ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Aku Faizuan. Assalamualaikum.